benarkah Aisyah dan Saudah pernah main tembak makanan? Tembak? Masuk mulut. Nabi gelak kat tengah-tengah. Dia bukan tembak. Hadis tu dalam riwayat Nasa'i disebutkan pada satu ketika Aisyah datang bawa makanan. Aisyah datang bawa makanan. Saudah ada. Nabi duduk kat tengah-tengah antara Aisyah dengan Saudah. Jadi oleh kerana Aisyah bawa makanan, Aisyah sediakan makanan tu, Aisyah prepare lah makanan tu, dia masak makanan tu. Kan? Kemudian Aisyah bawa. Aisyah kata kat Saudah, makan. Makanlah. Saudah kata, tak mau. Aisyah kata, makan. Tak mau. Mungkin Saudah kan berumur. Aisyah muda. Jadi macam orang berumur tengok budak-budak masak kan. Tak mau. Aisyah ambil makanan tu, Aisyah pergi lumur dekat muka dia. Nabi kat tengah. Nabi tengok, Nabi ketawa. Lepas tu hadis tu sebut, Nabi alihkan lutut dia supaya Saudah pun boleh lumur balik kat muka Aisyah. Nampak? Cuma para ulama bahas, kenapa Nabi ketawa? Bukan ke benda tu macam bazir makanan kan? Tapi mereka cuba mentakwil, dia kata sikit makanan tu dimaafkan, sekadar untuk gurauan. Tapi akhirnya mereka makanlah juga makanan tu. Jadi nak gambarkan apa sebenarnya ni? Harmoninya keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harmonilah keluarga Nabi ni. Walaupun Saudah tu isteri, Khadijah dah wafat lah. Aisyah pun isteri. Tapi tak adalah dengki-dengki sangat. Walaupun kadang-kadang ada juga cemburu. Ada hadis Aisyah pecahkan pinggan. Sehingga Nabi SAW, sebab Nabi tengah kat rumah Aisyah kan. Tiba-tiba ada isteri lain hantar makanan. Aisyah pecahkan pinggan. Sehingga Nabi kata, gharat ummukum. Ibu kamu cemburu. Tapi ada waktu mereka harmoni. Tadi ada masuk dekat media. Suami menikah dengan kawan isteri, sahabat isteri. Ramailah komen dalam tu. Yang herannya, isteri orang lain pun tersakiti. Bukan suami dia yang kahwin. Saya baca, saya tengok. Tersenyum juga. Ada juga yang komen, nasib baik aku tak ada kawan. Nasib baik kawan aku dah kahwin semua. Ada yang kata, saya okey je. Saya okey je kalau suami nak kahwin dengan kawan isteri, tapi bukan suami saya lah. Macam-macam. Tapi kadang-kadang wartawan ni pun satu hal juga. Benda-benda tak penting ni, tak payah masuk. Buat tambah dosa orang. Kan? Itu adalah hukum syarak. Kok mana pun kita kena iktiraf dia adalah hukum syarak. Dan hadis ini, para ulama berbeza pendapat. Hadis yang Aisyah dengan Saudah ni, ulama beza pendapat. Ada yang kata riwayatnya dhaif. Tetapi pandangan yang rajih, dia adalah hadis yang hasan. Kerana ada perawinya nama Muhammad bin Amr bin Alqamah. Dia adalah perawi hadis yang hasan. Ya, demikian yang disebut oleh Al-Imam Al-Iraqi. Demikian juga yang disebut oleh Al-Imam Al-Bazzar. Dan juga Syekh Muqbil Al-Wadi'i juga mengatakan dia adalah hadis yang hasan. Wallahu a'lam.